Ketahuilah wahai Syarifah Ramla binti Syarifah Rahmah, sesungguhnya mati itu adalah benar, masuk ke liang kubur itu adalah benar, soal mungkar nakir adalah benar, bangkit semula dari kubur adalah benar, hisab di mahsyar itu adalah benar, dan mizan iaitu timbangan adalah benar, titian sirat adalah benar, syurga dan neraka itu adalah benar. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang tanpa ragu-ragu. Allah akan mengingatkan semua penghuni kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan semua penghuni kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sabitkan jawapan kamu. Allah mensabitkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, kami dari kalangan-kalangan anak-anaknya, kaum keluarganya, sanak saudaranya dan sahabat handainya, nyerahkan hamba-Mu ini kepada Engkau. Hamba-Mu ini berpisah dengan mereka yang dicintainya, pergi meninggalkan rumah tangga dan kemewahan hidupnya menuju ke kegelapan kubur yang sempit. Ya Allah, hamba-Mu ini pergi menemui-Mu. Engkaulah sebaik-baik tempat yang dituju. Kami memohon perlindungan-Mu, semoga dijauhkan dari siksaan dan azab kepada hamba-Mu ini. Ya Allah, hamba-Mu ini tidak terlepas daripada melakukan dosa. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya. Maka hanya Engkaulah sahaja yang berhak mengampunkannya. Ya Allah, Engkau maha kaya lagi maha berkuasa untuk menyeksakan, sedangkan dia benar-benar berhajat kepada limpah rahmat-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan kepada hamba-Mu ini, ampuni jahatannya. Kurniakanlah syafaat kepada hamba-Mu ini, maafkanlah kesalahannya, luaskanlah kuburnya, lindungilah dia dari azab kubur, masukkanlah dia ke dalam kuburnya dengan rasa tenteram dan kedamaian. Lepaskanlah dia dari segala halangan yang menyekat jalan ke syurga. Tinggalkanlah darajatnya di dalam syurga Illiyin. Mohon limpah rahmat-Mu jua ya Allah. Engkaulah Tuhan yang sebaik-baik mengurniakan rahmat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بأعظم ما حمدت وأجل ما تحمد وأصدق ما ستحمد. لك الحمد كما حمدك سيدنا محمد، لك الحمد دائم الدهر سرمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم اغفر لها وارحمها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وجافي بين جنبيها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أبدلها اللهم دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، واجعلها يا مقام الصالحات القانتات العابدات الطائعات. اجعلها مع جدتها سيدتنا سيدة نساء العالمين فاطمة البتول الزهراء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والجمال والإكرام. اللهم إنها وحيدة، اللهم إنها فريدة، اللهم إنها نزيلة ولا مؤنس لها إلا أنت يا كريم يا عظيم يا رحمن يا رحيم. نسألك أن تعاملها بما أنت له أهل، لا بما هي له أهل، بما نبيك له أهل، لا بما هي له أهل، بما الصالحون له أهل، لا بما هي له أهل. يا أهل التقوى والمغفرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والجمال والإكرام. اللهم ولا تقمنا من مقامنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. واجعلنا يا رب من الذين يثبتون على ما تحب في البطون والطهور. يا بر يا غفور يا حليم يا شكور يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara kampung politika ini. Ya, kampung harian saya sebab ramai yang tak kenal saya. Kalau buat saya kasih golongan dua akan masih ada cik. Yalah, yang dua kecil. Jadi pertama sekali terima kasih atas kehadiran tuan-tuan saudara dan sudi menyelesaikan urusan perkebunian kakak saya ni. Ya. Saya Sarifah Ramlah binti Sok Sulaiman ataupun ibunya Sarifah Ramlah, ya. Kerana yang keduanya kita mohon sama-sama lah supaya roh dan jiwa Allah dan didoakan semua yang dirahmati dan berkati. Yang ketiganya halalkanlah makan minum dia, kesalahan dia kalau dia ada. Yang keempat yang paling penting ni, kalau ada hutang dia, tidaklah bagi saya dan anak dia. Hendaknya Sarifah Ibah dan saya sendiri ada hutang sila, tolong kepada kami supaya saya nak sampaikan terima kasih sekali. Alhamdulillah dapat disahkan dengan sempurna. Baik, taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil lagi. Ubit. Weh, tak habis lagi borok ya? Ha, tak habis lagi boroknya. Ada lah kita. Habis dah. Sampai sekarang dia dah aktif. Okey, balik lagi sekarang kita lakukan video. Saya sekarang kita. Alhamdulillah. Aku tak tahu lah bukan aku nampak.